Bersama saya, Aina Balkis, wartawan Utama Media Kreatif SMK Sarjana Utama. Dan hari ini, kita berada dalam satu sesi yang sangat istimewa, iaitu Forum Pusat Sumber Cemerlang bersama ikon GPM Kebangsaan. 5 ikon, 5 negeri dan 5 inspirasi yang telah mengangkat martabat pusat sumber sekolah ke peringkat nasional. Saya ucapkan sedikit terima kasih kepada GPM Malaysia yang berikan tepukan dengan senang untuk meneruskan satu projek yang besar macam ni. Tim educate di Purumur, saya rasa bukan sebulan 2, mungkin dari 5-6 bulan Okey, jadi saya hadir pada hari ini bukan sekadar untuk berkongsi pengalaman, tetapi untuk menyampaikan rasa hormat saya dan kagum terhadap anda semua. Anda semua sebagai penjaga ilmu dan penggerak literasi. Dalam senyap, anda telah menyalakan api, ingin tahu dalam murid, membina jati diri mereka dan membuka pintu masa hadapan yang lebih cerah. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Hari ini saya bersama-sama dengan semua yang saya sari seluruh Malaysia meraihkan kecemerlangan, berkongsi inspirasi dan menyalakan semula semangat yang kadang-kadang kita jatuh, tersungkur dan agak sukar untuk bangun. Jadi dalam pendidikan kita yang semakin mencabar dengan kurikulum persekolahan 2020 yang makin mencabar, bagaimana kita nak link dengan pusat sumber kita di sekolah. Jadi saya ada sediakan slide dan sedikit video, tapi jangan risau, masa yang diberi kepada saya hanya sampai pukul 12 suku saja. Okey, kurang dari saya tak apa, cikgu follow aktiviti pertubuhan, follow otak, follow orang yang dah berjaya, jadikan mereka mentee, mentor, jangan malu tanya, cikgu akan ada track yang betul. Okey, tengok video dulu ya. Okey, saya daripada SD Seri Birang Pekan Pahang, High Primary School, so saya memang bawa sekolah ni ke peringkat antarabangsa. So saya dah bermula antarabangsa 2010 lagi. Beberapa negara di Asia Tenggara kita dah pergi bawa budak untuk program lah. Biasa kita bawa budak untuk present kat sana di ini antarabangsa kita akan bawa budak untuk presentation sebab untuk sekolah prestasi tinggi 50,000 dia bagi setiap tahun untuk pergi ke mana-mana di luar negara kecuali Israel. Boleh pergi. Tak boleh, Israel tak boleh. Negara lain boleh. Kita pergilah, kita bawa budak, kita buat sharing. Untuk dapatkan sijil iktirafan dan sebagainya. So 2004, 2006, 2009 saya pusat sumber lah. Saya bersama dengan Dr. Zul ambil dia kata tulis pemenang. Saya sebagai lah ambil anugerah. So bermula 2017 saya berada di sekolah kaki bukit. Mungkin boleh ceritakan sedikit rahsia bagaimana orang nak maintain keselamatan itu. Sebagai GPM, kita merancang pelbagai program. Letakkan keutamaan kepada program yang dapat atasi masalah. Rancang program untuk atasi masalah. Kita kena tengok kasut kita sendiri. Kalau kita buat terlalu banyak aktiviti tetapi tidak memberi impak, kita akan penat. Bila kita penat, kita akan burn out. Bila kita burn out, kita merasakan tugas kita terlalu sukat. Pastikan dekorasi kita itu ada fungsi. Kita buat dekorasi, contohnya kita buat sudut bacaan di bawah tangga. Bukan showcase tapi mesti ada pengisian dalam sudut tersebut. Semua murid yang masuk ke pusat sumber kita itu tak kira kelas belakang, kelas depan, kita mesti memberi layanan yang serupa dan kita ada aktiviti mengikut tahap mereka sendiri. Jadi sebagai seorang GPM yang boleh bertahan sehingga hari ini, pertama sekali yang perlu dan ada dalam sanubari anda adalah adakah anda berminat dari GPM itu saja. Jangan meletakkan diri kita hebat, kita tahu segalanya. Paling penting juga yang perlu anda lakukan adalah sentiasa berbaik dengan bertakbir. Dan proses ingin tahu itulah yang perlu rakan-rakan GPM simpan di sini dan sentiasa berusaha untuk mencari. Kami yang telah berada di ujung dunia sentiasa akan membantu apa yang kami tahu dan kami tidak akan bertanya apa yang kami tidak tahu. Setiap 2 tahun kami buat satu inovasi. Inovasi ini mesti ada mengatasi masalah. Mesti ada masalah. Apa saya buat kafe kenapa? Maka kita kata
inovasi ni ialah solution. Saya Inggeris tak bagus. Solution oriented. Bukan award oriented. Dengar soalan sedikit respondent. Okay, dah dapat penanganan masalah, soal sedikit penting. Dengan buka, dengan ibu bapa, dengan cikgu, daripada lisan, tulis, cikgu buat. Bagaimana kita menyediakan iklim yang seronok mengurus pusat sumber, ya, kita gelak-gelak, kita bawa makan, ya, makan sama-sama. Jadi masalah pun kita dapat kongsi sama-sama. Jadi bila kita berjaya, ya, kita menuntut kejayaan, kita berjaya bersama-sama. Kita bukan stand alone. Kita tak boleh nak stand alone. Ya, sebab tu kalau dapat apa-apa pun dirawat, CJ saya takkan biarkan CJ itu digantung. First saya akan putus stick dulu. Kalau 9 orang saya putus stick 9 kita bagi. Ya, sebab mewujudkan kena isi keberhasilan. Ya, biar mereka rasa kejayaan itu diraih bersama. Kita nak buat halal untuk berjaya sebagai isteri. Yang pertama adalah perancangan. Cikgu-cikgu, dalam kita bekerja, kita mesti ada halal kunci berjaya. Jadi setiap minit, setiap saat, setiap hari itu kena ada matlamat. What actually I want to do. Dan di mana halal to do direction. Yang kedua adalah place. Dekat mana untuk kita curahkan tempat kita, sama ada dalam bentuk digital, kita sumber kita, rangkaian sumber kita, atau kita berkolaborasi dengan komiti dan sebagainya, atau kita melaksanakan secara harian untuk kita menampakkan hasil percubaan kita. Promosi, how you branding yourself, how kejayaan harta yang kita boleh dari segi perancangan kita. Apa kejayaan dalam kejayaan kita, apa kejayaan kepada murid kita, apa kejayaan kepada sekolah. Apa yang kami harapkan sekarang adalah kekalkanlah GPM itu, dan kalau boleh angkatlah jawatan ini sama seperti penolong kanan pentadbiran yang ada di sekolah. Cikgu nak keluar dan buktikan bahawa kita memang diperlukan, dan kita lah satu unit yang merentas kurikulum, co-curriculum dan lain. Kekalkan jadi GPM, seronok urus PSS. Itu yang selalu saya pesan, seronok. Bila seronok, semua akan keluar berkat keputusan Allah. Kalau kita cerita tentang cabaran, 10 cabaran, 20 cabaran kita akan gariskan, kita akan nyatakan. Tapi macam mana kita nak come up dengan cara nak menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita fikir macam mana kita nak menyelesaikan masalah. Itu sahaja saya serahkan kepada Jadi maka sesi kuah bicara bersama dengan GPM kita setakat ini saja. Diharapkan apa yang dikongsikan sedikit dalam lingkup masa yang ada ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua yang baru jadi GPM. Anggaplah ini sebagai satu titik tolak semangat untuk kita terus berjuang, dan yang dari sini dalam kota itu kita teruslah menambah bakti, berkongsi ilmu bersama rakan-rakan GPM yang lain. Kita bersatu, akhirnya kita dapat membangunkan pusat sumber di sekolah-sekolah di Malaysia ini aman, sejahtera, dengan ekosistem yang sangat bagus dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh anak bangsa kita. Itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan itu, tamatlah sesi Forum Ikon GPM Kebangsaan yang begitu syarat dengan inspirasi, pengalaman dan pemikiran bernas daripada 5 tokoh hebat pendidikan negara. Tahniah diucapkan kepada semua ikon GPM Kebangsaan, iaitu Cikgu Juliawati, Dr. Zurida Hanim, Cikgu Prasad, Cikgu Nur Hafizah dan Cikgu Syahrida atas sumbangan luar biasa dalam memartabatkan program ini. Semoga inspirasi yang dibawa pulang hari ini menyemarakkan lagi semangat warga Pusat Sumber untuk terus mencipta impak yang lebih besar di sekolah masing-masing. Saya Aina Balkis dari unit SMC TV PSS SMK Sarjana Utama mengucapkan jutaan terima kasih kerana bersama kami dalam liputan khas ini. We create, explore and inspire. SMC TV signing out.